Kita dah puas kumpul duit. Kita kumpul, sampai tua kita kumpul. Dah nak mati pun kumpul lagi. Yang kita kumpul tu kita akan tinggalkan. Apa yang kita kumpul selama ni, apa yang kita buat selama ini, perkara itu akan dirampas oleh waris kita tanpa kebenaran kita. Ada beberapa perkara yang akan dirampas daripada kita tanpa kebenaran kita. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Yang saya hormati seluruh pegawai takbir Masjid Madrasah Islamiah, yang saya kasih sekalian hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya manjatkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah Rabbul Izzah di atas pertemuan ini, dan saya dapat hadir di Madrasah Islamiah setelah 25 tahun saya tak datang sini. Dulu saya di antara ustaz yang mengajar bulanan di madrasah ini. Masa zaman yang berbahagia Ustaz Azra'i, Ustaz Ashim, Ustaz Mano, zaman-zaman itulah. Dan saya masih ingat lagi kitab yang saya buka di madrasah ini, Madrasah Islamiah. Itu kitab Qatrul Ghasyah fi Ilmi Sufia. Tapi dah 25 tahun dulu. Dah lama sangat dah. Saya pun tadi bertanya kubur yang kat sebelah ni dah penuh belum. Jadi mereka kata dah penuh. Masa zaman saya dulu belum penuh lagi. Alhamdulillah sekarang dah penuh dah. Jadi syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadikan satu asbab untuk kita berhak mendapat rahmah Allah dan hidayah taufik serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita menjadi insan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu umat dalam keadaan mengkufurkan Tuhan, mengkufurkan Allah. Lalu Sayyidina Rasulina Muhammad membawa umat pada ketika itu agar mengesakan Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya cubalah sekadar kemampuan yang ada pada diri saya sendiri, yang mana yang dikatakan insan yang bertauhid itu, dan bagaimana kita nak mendidik menjadi insan yang bertauhid agar
kita balik menemui Allah, kita dapat menjawab segala persoalan tauhid itu sendiri. Sehebat mana pun kita, sealim mana pun kita. Tetapi saat sampai di alam barzah nanti, soalan yang ditanya kepada kita adalah soalan tauhid. Yang pertama yang akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Malaikat tidak bertanya berapa banyak ilmu kamu keluar daripada universiti mana, dulu masa hidup jawatan apa, banyak mana harta kamu, apa yang kamu miliki. Tetapi yang ditanya kepada kita adalah soalan tauhid itu sendiri. Apakah kita mampu menjawab soalan tersebut? Itu Syekh kami dulu dia pesan, kamu jangan kata dan jangan sangka bahawa diri kamu itu alim sebelum kamu dapat menjawab soalan kubur. Saat kamu boleh menjawab soalan kubur, maka kamu itu alim, dia kata. Kerana kamu tahu untuk menjawab persoalan yang telah diberitahu oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang sama, dua kalimah syahadah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Saat di dalam hidup ini kita tidak mentauhidkan Tuhan, kita sendiri ragu dengan Tuhan kita. Kita ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin menjawab persoalan itu? Kalau kita gagal untuk menjawab persoalan itu, nescaya kita tidak akan selamat pada awal akhirat kita. Saat awal akhirat ini tidak selamat, maka pertengahannya dan penghujungnya juga tidak selamat. Sebab itu mati itu adalah awal akhirat dan akhir dunia. Sebenarnya kadang-kadang kita terlupa Allah hidupkan kita dalam dunia ini, kita tidak mengikut peranan kita seperti mana yang disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tak ikut peranan itu, peranan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana kita rasa aku hidup ini sebab aku nak hidup. Jangan begitu. Yang bersifat dengan yuhyi wa yumit itu adalah Allah. Yang menentukan kita hidup ini adalah juga Allah. Dan kenapa Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup ini? Agar kita kembali kepada asal, yang mana kita terlalu pergi jauh dalam urusan kehidupan ini. Kerana dunia ini memang disebutkan oleh Allah perkara tersebut. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Satu sendiwara, kehidupan ini satu sendiwara. Kita hidup dalam dunia ini seumpama kita berada di rumah sewa, tetapi kita terlupa yang kita sedang berada di rumah sewa dan kita cantikkan rumah itu, kita pagar, bubuh CCTV, kita cat dan sebagainya. Sampai satu masa tuan rumah ini akan halau kita daripada rumah tersebut. Dan kita tak boleh mengatakan aku tidak mahu keluar kerana rumah itu bukan rumah kita. Rumah itu adalah rumah sewa. Rumah itu hanya pinjaman yang dibenarkan oleh tuan rumah untuk duduk dalam masa yang telah ditentukan. Begitulah hidup ini. Hidup dalam dunia ini ada tempohnya. Sampai satu masa kita akan diarahkan keluar oleh Allah daripada dunia ini untuk berpindah kepada satu alam lain yang dipanggil alam akhirah. Dan permulaan alam akhirah itu adalah alam barzakh. Penentuan kita ini bagus atau tidak bagus untuk berada dalam perjalanan yang seterusnya. Jangan ingat bahawa selepas mati itu tidak ada hidup. Kita akan hidup sekali lagi, iaitu hidup selepas daripada kematian. Kematian itu sekali, tapi hidup itu dua kali. Tetapi hidup kali kedua itu khalidina fiha abada. Hidup yang tidak ada penghujung, hidup yang tidak akan menempuh kematian. Maka kehidupan inilah harus kita pilih. Apa sepatutnya untuk kita berada pada kehidupan yang kedua? Ini kehidupan kita yang pertama. Dan tak semua orang yang Allah berikan peluang untuk hidup ini. Kerana apa?
Kerana semasa di alam roh ditanya oleh Allah kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan tidak semua orang yang berada di sana itu mendapat peluang untuk berada di dalam alam dunia. Kadang-kala berada di dalam perut ibunya 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Kadang-kadang berada dalam dunia ini tak berapa lama, 7 hari, 10 hari, dan tak sempat pun untuk melalui perjalanan hidup yang pertama ini. Sebab itu apa yang kita buat dalam hidup seharian ini memberi jawapan untuk kehidupan kita yang kedua. Kita pilihlah. Masa sebenarnya tak banyak. Zaman ini sebab itu kita melihat banyak perkara yang berlaku yang tidak seperti mana 25 tahun yang dulu. Berlaku perkara yang menjadikan kita berfikir dan terus berfikir. Rupanya perkara yang berlaku di sekitar kehidupan kita, pembunuhan yang berlaku tanpa sebab, tidak ada alasan, berlakunya perpecahan dalam keluarga, berlakunya hilangnya akhlak dalam masyarakat, berlaku ini dan ini. Sebenarnya perkara itu telah diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat semua perkara ini berlaku, Allah masih memberikan kita peluang untuk hidup. Dan cerita tentang perjalanan dunia ini, kita tidak akan dapat menemui cerita yang beransur baik selagi tidak bertemunya akan kisahnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Selagi kita tidak menemui cerita Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, cerita itu akan berterusan, iaitu cerita yang amat memburukkan. Alam, gempa bumi, sebagainya, berlaku perkara-perkara yang menakutkan kita. Sehinggalah selesainya cerita Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Pada ketika itu barulah akan munculnya, iaitu Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa AS. Setelah zahirnya Al-Mahdi dan Nabi Isa AS, baru kita dapat menemui cerita yang baik pada ketika itu. Itu pun tidak berapa lama. Saat mereka balik kepada melupakan Tuhan mereka itu, kerana saat pada ketika itu kehidupan alam menjadi berkat kerana orang kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu janji daripada Allah, walau annal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Dan sekiranya orang dalam satu negeri itu, dalam satu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, maka Allah membukakan ke atas mereka itu barakatin minas sama'i wal ardi, keberkatan daripada langit dan bumi. Pada ketika itu dunia ini terlalu berkat dan terus berkat, kehidupan manusia terlalu aman dan damai. Tetapi sebelum kita menemui cerita zahirnya Dajjal dan zahirnya Ya'juj Ma'juj, kita kena bersiap sedia. Persiapan yang kita kena siapkan hari ini bukannya harta yang banyak, bukan dengan harta yang menggunung, bukan dengan rumah yang besar. Hari ini rumah yang besar ini sepi. Hari ini harta yang banyak itu seolah-olah tidak berkat. Hutang keliling pinggang, masalah tidak pernah selesai. Keluarga kita menemui terlalu masalah yang seolah-olah tidak mahu berhenti masalah itu. Rupanya bukan harta yang diangkat, bukan keluarga yang diangkat, tetapi yang diangkat adalah keberkatan. Keberkatan dalam harta itu sendiri, keberkatan dalam keluarga itu sendiri, keberkatan dalam ilmu itu sendiri. Kalau kita lihat masjid terlalu penuh dengan program, tuan-tuan sampaikan 30 hari itu ada 40 program. Kita pun tak tahu bagaimana terjadinya 30 hari ada 40 program. Terlalu banyak. Program ini terlalu banyak. Lalu kita bukan mempertikaikan masalah program itu. Sepatutnya kalau program itu terlalu banyak, masyarakat boleh dibentuk. Tidak seperti mana 25 tahun dulu, seminggu adalah 2 kali ustaz mengajar di masjid. Kalau sebulan 8 kali, tuan-tuan. Sebulan 8 kali program di masjid. Tetapi kenapa masyarakat dahulunya, masyarakat yang boleh dibimbing dan dibentuk menjadi masyarakat yang baik,
silaturahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam satu kampung tidak adanya perselisihan dan sebagainya. Apakah perbezaannya? Perbezaannya apakah ilmu itu sendiri? Ilmu yang dulu dan ilmu yang sekarang adalah ilmu yang sama. Fiqh yang dulu dan fiqh yang sekarang adalah fiqh yang sama. Tauhid yang dulu dan tauhid yang sekarang adalah tauhid yang sama. Kitab yang sama kita belajar. Kalau dulu kita belajar kitab tauhid yang awal, Bidayatul Hidayah, kitab Risalatul Tauhid, kitab Darun Nafis, kitab Darus Samin, kitab Aqidatul Najin dan sebagainya, hari ini kitab itu juga yang diajar di masjid-masjid. Kenapa? Orang dulu 25 tahun yang dulu mereka mengaji dan mereka boleh mentauhidkan Allah, mereka belajar fiqh, mereka boleh berfiqh, mereka belajar tasawuf, mereka boleh bertasawuf. Tidak seperti hari ini. Ilmu ini seolah-olah bersepah dan ruang untuk mendapat ilmu ini terlalu banyak. Di masjid, di media massa, di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Persoalan kita, kenapa masyarakat tidak boleh dibentuk dengan ilmu itu? Apakah salah ilmu itu sendiri? Rupanya, bila kita lihat bahawa keberkatan ilmu itu mula diangkat sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Begitulah akan harta itu sendiri. Dulu kita nak cari duit susah tuan-tuan. Susah sangat. Kita nak cari duit ni susah. Hari ini peluang untuk mencari duit ini senang. Berbagai lorong, berbagai tempat, berbagai keadaan. Dulu kalau pukul 8 malam kita dah berhenti tuan-tuan. Kalau tahun 80-an dulu, kalau kita singgah di Cokit tuan-tuan, pukul 8 malam ni agak sunyi dan sepi Cokit tu. Hari ini kita lihat seolah-olah manusia tidak pernah tidur. Mereka terus mencari harta, terus sehingga 24 jam. Seolah-olah ruang tidur dan ruang rehat itu tidak ada. Sehingga mereka pernah mengatakan dalam media massa, kami penat dengan hidup ni. Kami rasa penat dengan hidup ni. Kami mencari harta, cari rezeki. Sehingga masa yang melebihat tubuh badan kami. Tetapi tidak pernah cukup dan tidak pernah selesai. Masalahnya apa? Masalahnya adalah keberkatan itu mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Fafirru ilallah. Larilah menuju kepada Tuhan. Kembalilah kepada Allah. Jalannya, kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perjalanan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, pada ketika itu Nabi ini berada dalam situasi yang terlalu sedih kerana dua insan yang dicukup sayang, iaitu isterinya dan juga bapa saudaranya, ditinggalkan meninggal dunia pada ketika itu. Dan Nabi terlalu sedih kerana dua insan inilah yang banyak membantu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itulah Nabi dikurniakan oleh Allah Isra dan Mi'raj, iaitu untuk menerima satu perkara daripada Tuhan yang dinamakan perintah melaksanakan salat. Lalu apa yang kita boleh ambil daripada perkara tersebut? Saat kita ini terlalu bersedih dengan dunia ini, bersedih dengan hidup ini, bersedih dengan segala urusan kehidupan kita, jalannya kembali kepada Tuhan. Saat Nabi selesai Isra dan Mi'raj, pada ketika itu kesedihan dalam hati Nabi itu terubat. Sebab itu saat kita melalui segala perkara dalam hidup ini, seolah-olah perkara itu tak pernah selesai. Seolah-olah perkara yang kita lalui dalam hidup ini seolah-olah tidak pernah selesai dan tidak ada hujungnya. Sakit tuan-tuan pada hari ini terlalu menggila. Orang ni sakit, orang ni sakit, orang ni sakit. Dan di antara sakit yang menggila pada saat ini adalah kanser dan autoimun. Kita lihat sekarang tidak ada orang yang sihat seolah-olah. Tidak seperti mana 25 tahun dulu. Tidak seperti mana 30 tahun dulu.
seolah-olah alam ini telah berubah. Dan kita kena berfikir, kenapakah perkara ini berlaku? Dan jalannya, tidak ada jalan lain, hanya kita kena kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, maka untuk menjadi insan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali jalannya, apa kata Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita kena kenal Tuhan kita semula. Belajar untuk kenal Tuhan kita balik. Kita tahu, tetapi kita tidak mengenalinya. Kita tahu Tuhan kita. Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, tetapi kita tidak mengenalinya. Siapa Tuhan kita itu sendiri? Kita tak sedar. Yang bagi kita hidup ni siapa? Yang bagi kita makan siapa? Wa iza maridtu, ketika aku sakit, siapakah yang sembuhkan aku? Wa yashfin, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak pernah merasakan kebaikan Tuhan, tak pernah rasakan kasih sayang dia, dan kita tak pernah melihat pun selama ini aku hidup dalam rahmat Tuhan. Aku boleh berada pada hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebab aku boleh, bukan sebab aku mahu, tetapi sebab Allah masih mahukan aku. Saat Allah tak mahukan kita, Allah boleh lenyapkan kita, Allah boleh matikan kita, dan Allah boleh musnahkan kita. Tetapi kita masih ada sedikit rahmat daripada Allah. Walaupun kita tak pernah berhenti untuk buat jahat, tak pernah berhenti kata orang, tak pernah berhenti bermusuh dengan orang dalam satu kampung kita, tak pernah berhenti buruk sangka, sombong, berbagai-bagai dosa yang kita buat dalam hidup ini, dan seolah-olah kita rasa kebal dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak mau berhenti, kita tak mau berubah, kita tak mau ubah diri kita, dan kita tak berharap pun kepada Tuhan agar Allah ini ubah diri kita. Kita bukan semakin muda, tuan-tuan. Saya pun nak masuk 60. Saya mengajar sini dulu, umur saya hampir 30 lebih, 33 tak silap. Sekarang umur saya nak masuk 60 dah. Kita dah semakin tua dah. Kaki dah semakin lemah, tangan dah semakin lemah, kesihatan terlalu merosot, kekuatan seolah-olah tidak ada. Demam ni pada kita jadi mainan. Minggu ni sihat, minggu depan demam. Kadang malam demam, siang pula sihat. Malam ni menggigil, tidurlah kita pakai baju sejuk, besok pagi subuh alhamdulillah sihat. Kita tahu kita tak kuat. Tetapi persoalan kita tahu tubuh yang tidak kuat ini, kenapa kita masih kuat untuk buat salah? Apakah kita bodoh? Kita mengaji. Apakah kita tak tahu? Kita ada guru. Apakah sebenarnya yang berlaku dalam hidup aku? Kita masih lagi tak nak berhenti untuk buat salah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk sangka antara kita, bermusuh, kadang-kala dalam satu surau dan satu masjid, masih ada. Kita pandang orang sana begini, kita pandang orang ni begini. Apakah perkara itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kan Nabi sebut begini, man la yarham la yurhamu. Siapa yang tidak ada kasih sayang, maka dia tidak berhak untuk mendapat rahmat Allah. Di mana bumi Nabi pijak pada ketika itu, terbitnya kasih sayang Nabi. Bumi Taif, Nabi pijak di bumi Taif. Yang Nabi dapat adalah batu-batu yang mengenai tubuh Nabi, dan darah Nabi jatuh di bumi Taif. Tetapi Nabi tinggalkan kasih. Nabi tidak tinggalkan kebencian. Nabi tidak tinggalkan pemusuhan. Saat malaikat menyatakan kepada Rasul, ya Muhammad, apakah engkau ingin aku ambil bukit dan gunung yang paling besar di bumi Taif dan aku musnahkan seluruh penduduk Taif? Nabi kata jangan.
Hari ini mungkin orang Taif tidak menerima Islam. Mungkin keturunan mereka akan menerima Islam. Dan hari ini kita pergi ke Taif, seluruh penduduk Taif adalah Muslim. Seluruh penduduk Taif adalah mukmin. Ia daripada kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita ingin mengenal Tuhan kita? Kerana permulaan tauhid itu pertama mesti mengenal dengan jalan ilmu. Belajarlah ilmu tauhid. Jangan tinggalkan ilmu tauhid. Jangan tinggalkan sifat 20. Jangan tinggalkan ilmu tauhid dan diulang-ulang ilmu tauhid itu agar kita kenal Tuhan kita. Siapa dia Allah yang bersifat dengan uluhiyah, istighna an kulli ma siwa wa muftakirun ilaih. Allah itu maha kaya, zat yang maha kaya, dan seluruh makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kenal Tuhan kita, lalu saya bertanya, Allah istighna an kulli ma siwa, dia zat yang maha kaya, wa muftakirun ilaih, dan semua makhluk ini berhajat kepada Allah. Lalu saya bertanya, dalam hati saya, dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan, bila kita rasa berhajat pada Tuhan kita? Ataupun sebab aku ada duit pencen aku masih banyak, dalam akaun aku masih ada ratus ribu, aku dah ada rumah dekat Ceras ni, aku masih ada kerja, aku masih ada aset, aku masih ada saham. Lalu tak ada langsung dalam hidup kita yang kita berhajat pada Tuhan kita. Di mana sifat ubudiah itu? Di mana sifat hamba itu? Saat kita ada ilmu, seolah-olah tidak ada celah bodoh dalam hidup kita. Saat kita boleh beramal, seolah-olah tidak ada celah lemah dalam hidup kita. Kita lupa tuan-tuan, tadi azan maghrib, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jawapan kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saat Allahu Akbar, kita tak ada siapa pun mampu untuk ubah dan boleh ubah. Jawapannya, Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawapannya, la ilaha illallah. Tapi saat hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Jawapan kita apa? La haula wala quwwata illa. Walaupun rumah aku dekat masjid. Jika tidak ada hidayah dan taufik Tuhan, tidak ada i'anah, tidak ada hidayah, kita tak akan mampu melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Walaupun mulut kita tak bisu, kita tak akan mampu baca Quran setiap hari. Tapi kita mampu baca grup WhatsApp kita sampai 10 grup, tuan-tuan. Kita tak mampu baca Quran. Saya tanya, hari ini saya dah baca Quran belum? Dan tuan-tuan kena tanya dalam diri tuan-tuan, tapi saya dah baca grup WhatsApp belum? Walaupun kita ada mulut, walaupun kita ada mata, walaupun kita ada telinga, tetapi tubuh badan ini tidak mampu untuk meletakkan ubudiah kepada Tuhan kita. Kerana apa? Kerana kita sendiri pun tak kenal Tuhan kita. Kita tahu Allah ada tak? Ada. Lalu saya bertanya, bila kita pernah rasa ada Tuhan dalam hidup kita? Benar kata Nabi, kita akan rasa ada Tuhan, kita akan berhajat kepada Tuhan kita, kepada Allah Rabbul Azzah, saat kita menemui dua keadaan. Satu, bila kita rasa susah dan ada masalah. Bila kita rasa susah, kita ada masalah, baru kita rasa aku ada Tuhan. Kedua, kata Nabi, bila kita sakit. Itu lazim, tuan-tuan. Bila doktor cakap, Tuan Haji ada kanser tahap akhir. Ketika itu, apa yang kita fikir? Aku nak buat baik, aku nak baca Quran, aku nak pergi masjid, aku nak berzikir,
Ketika itu baru kita faham dan kita sedar bahawa aku ada Allah dan akhirat itu benar. Hari ini saat seorang doktor tidak mengatakan kita ada kanser tahap akhir, di mana Quran kita? Di mana zikir kita? Di mana salawat kita? Di mana sedekah kita? Di mana salat sunat kita? Kita nak semayang sunat maghrib 2 rakaat tak mampu. Kita nak semayang sunat witir setiap malam tidak mampu. Kita nak semayang sunat tahajud 2 rakaat. Nabi tak suruh banyak pun. Walau raka'ataini, kata Nabi, sallu fil laili walau raka'ataini. Kita tidak mampu istiqamah sampai hari ini. Tapi saat seorang doktor mengatakan, wahai fulan bin fulan, kamu ada kanser itu, kanser ini, dan masa yang ada pada kamu hanya beberapa tahun, saat itu kita mula kembali kepada Tuhan. Baru kita percaya, baru kita tersedar, baru kita ingin melangkah untuk balik menemui Tuhan kita. Betul lah kata Nabi. Kedua, jika kita ingin kenal Tuhan kita, maka tadabburlah Al-Quran. Baca Quran. Cerita tentang Tuhan dalam Quran ni banyak. Cerita tentang Nabi dalam Quran banyak. Cerita tentang dunia dalam Quran banyak. Cerita tentang akhirat dalam Quran banyak. Sebab itu Allah pesan dekat kita dalam surah Al-Insan, tiap-tiap pagi Jumaat, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah dah bagi kita Rasul, Allah dah datangkan kepada kita Sayyidina Muhammad, Allah dah berikan kepada kita Al-Quran, Allah dah datangkan kepada kita Al-Ulama. Al-Ulama warathatul anbiya, yang menerangkan tentang perkara-perkara ini. Lalu apa kata Allah? Pilihlah. Kau nak pilih jalan untuk kufur kepada Allah, atau kau nak pilih jalan untuk kau bersyukur kepada Allah? Kau nak pilih jalan syurga, kau nak pilih jalan neraka, pilih. Hari ini kita kena membuat pilihan itu untuk menentukan kehidupan kita. Kalau hari ini kita terus dengan apa yang kita buat, kita sibuk dengan keduniaan, seolah-olah kita tidak akan tinggalkan dunia ini. Kita berurusan dengan kehidupan ini, kita sungguh-sungguh habiskan masa puluhan tahun. Akhirnya segala usaha kita itu akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Tetapi perkara yang kita akan bawa, kita tinggalkan selama usia 60 tahun dan 70 tahun. Saya ingat lagi arwah ayah saya dia pesan. Tentang kenal arwah ayah saya, Syekh Ghazali Hasbullah, almarhum. Zam dia kata, kau jangan harapkan anak kau. Hari ni kau kena kumpul Qul Huwallahu Ahad. Bacalah sebanyak mana. Saya tanya dia, nak banyak mana baca bah? Bacalah 100,000, dia kata. 70,000 ke, 100,000 ke, kau kumpul sendiri. Kau jangan harap anak kau baca. Hari ini pun, hidup kau, anak kau tak pedulikan kau. Dia. Kau dah mati, anak kau nak pedulikan kau? Hari ini anak kita tinggalkan kita. Anak kita tak nak pun duduk dengan kita. Susah duduk dengan mak ni. Mak banyak kenah, banyak hal. Tapi saat dia kecil, dia masih banyak kerenah, dan kita tak pernah mengatakan, aku akan tinggalkan anak-anak aku. Kalau hidup ni pun anak buat tak tahu, mati besok ada anak buat nak ambil tahu hal kita. Betul kata arwah ayah saya. Jangan harap sangat, dia kata. Jangan haraplah, dia kata. Tuan-tuan, sebelum balik, buat sendiri. Kita dah puas kumpul duit. Kita kumpul, sampai tua kita kumpul. Dah nak mati pun kumpul lagi. Yang kita kumpul tu kita akan tinggalkan. Apa yang kita kumpul selama ni, apa yang kita buat selama ini, perkara itu akan dirampas
oleh waris kita tanpa kebenaran kita. Ada beberapa perkara yang akan dirampas daripada kita tanpa kebenaran kita. Satu, apa kata ulama, nyawa kita. Siapa yang rampas? Malaikat maut. Dia tak payah minta izin kita, nanti dia rampas lah. Kita bagi, kita tak bagi, nanti dia rampas. Kedua, iaitu harta kita. Setelah kita mati, waris kita akan rampas. Orang perempuan, rantai, gelang yang kita sayang-sayang sangat tu, semua waris kita akan rampas. Paling menakutkan, harta yang ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang semua yang tinggalkan, harta itu akan dirampas oleh waris kita. Paling menakutkan tuan-tuan, apa dia? Saat mereka rampas harta kita, berlaku pertengkaran di antara anak-anak kita. Dan sehinggakan pada zaman mutakhirin ini, berlakunya pembunuhan di antara adik-beradik kerana harta yang kita tinggalkan mereka rampas tanpa kebenaran kita. Paling menyakitkan kita bahawa anak yang kita besarkan, keluarga yang kita bina, maka keluarga itu hancur setelah ketiadaan kita. Yang ketiga, orang yang ingin mengenal Tuhannya, kenalah Tuhan kita dengan segala sifatnya. Sebab itu jalannya apa dia? Segala perbuatannya, segala sifatnya, kenalah Tuhan kita. Dalam Quran disebut perkara ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Kedua, untuk kita menjadikan kita insan yang bertauhid, perbaikilah amal soleh kita. Jangan tangguh amalan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita percaya akhirat itu ada, kita percaya dan kita beriman dengan perkara yang ghaib. Ayat awal dalam Quran, tuan-tuan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Akhirat itu ghaib, alam barzah itu ghaib. Kalau kita percaya dengan perkara yang ghaib, perbaikilah amal soleh. Sebab itu orang yang mengenal Tuhannya ada tanda. Satu, dia takut akan kemurkaan Allah. Kalau aku tak buat begini, Tuhan marah aku, Allah tak suka. Kedua, saat dia mengenal Tuhannya, dia sentiasa berharap akan rahmatnya. Ketiga, saat ia mengenal akan Tuhannya, dia rasa malu kepada Tuhannya. Ya Allah, malunya aku. Bila aku lapar, aku minta makan. Bila aku tak ada duit, aku minta duit. Bukan dekat Malaysia je aku minta duit. Sampai tanah haram, depan multazam aku minta duit, aku minta bisnes, aku minta rezeki. Kemudian habis aku di Mekah, aku pergi pula Madinah. Sampai di Raudah, aku minta sama. Aku minta duit, aku minta sehat, aku minta semua dunia ni aku nak. Tapi setelah Allah bagi segala-galanya, kita buat apa? Setelah Allah bagi segala-galanya, dunia ini kepada kita, apa yang kita balas? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sebab itu perbaiki amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Belajarlah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk kita perbaiki amal kita.
Doa ini saya baca dan tuan-tuan baca. Allahumma a'inni. Ya Allah tolong aku. Allahumma a'inni. Ya Allah tolong aku. Kita minta tolong apa dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita baca je pun. Tak ada rasa apa pun. Betul ke minta tolong? Sebab kita rasa kita dah settle benda tu. Kita dah selesai benda tu. Jadi kita minta sekadar meminta. Tak ada perasaan nak langsung. Saat kita baca Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, ingat dekat engkau supaya aku tak lupa engkau. Aku dah lama lupa engkau ya Allah. Aku dah lama tinggal dengan engkau ya Allah. Aku dah lama jauh dengan engkau ya Allah. Umur 60 ni pun aku tak boleh baca Quran hari-hari. Umur 60 ni pun aku tak boleh sembahyang tahajud setiap malam. Kau tak minta banyak pun. Kau minta 2 rakaat pun aku tak boleh buat. Apa lagi 8 rakaat. Umur aku hampir 60 tahun ni aku nak sembahyang witir 1 rakaat pun tiap-tiap malam tak boleh ya Allah. Jangan 11 rakaat. 1 rakaat pun aku tak boleh buat. Tapi bila aku sakit, aku tak ada tangan, sembuhkanlah, sihatkanlah, panjangkanlah umur. Bila aku ada masalah, aku minta engkau selesai masalah. Tapi hidup aku tak bermakna langsung pada engkau ya Arhamar Rahimin. Boleh tak ya Allah, kau tolong aku supaya aku ni tak lupa engkau. Masa kita ada duit, kita lupa dia. Kita rasa kita ni kaya sangat sampai kita sombong orang miskin. Masa kita pandai, tahu sikit, lupa dia. Langsung kita bodohkan orang, cari salah orang. Semua orang tak betul. Kita je lah yang betul. Bila kita dapat buat amal saleh, kita mula sombong dengan amal saleh kita. Kita pandang orang lain yang tidak mampu. Kita pandang orang lain yang tak boleh untuk melakukan amal saleh. Kita cela mereka. Walhal zaman itu kita pernah melaluinya. Masa itu kita pun pernah lalu Allah berikan kepada kita kesempatan hari ini untuk buat baik, untuk datang masjid, untuk mengaji dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahawa haza min fadli Rabbi. Aku boleh datang masjid ini kurniaan Tuhan. Aku boleh mengaji ini adalah kurniaan Tuhan. Aku boleh baca Quran ini kurniaan Tuhan. Kena ingat, apa yang Allah bagi, Allah boleh ambil balik. Jangan sombong. Sebab itu muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Boleh tak kau tolong aku ya Allah? Aku jadi orang yang selalu syukur dengan kau. Orang syukur ni macam mana? Dapat nikmat, dia buat baik. Ya Allah, hari ni umur aku sempat sampai 60. Cuba kita fikir kan. Saya kan sempat nak masuk 60 tu. Pernah tak saya fikir, aku dah buat apa dengan umur 60 aku ni? Aku dah buat apa dengan umur aku 60 tahun ni? Takkan tak cukup tuan-tuan 60 tahun untuk berhenti mengumpat? Takkan tak cukup 60 tahun untuk berhenti bergaduh, membenci orang lain? Takkan 60 tahun bukan masa yang pendek tuan-tuan. Kalau kita training 60 tahun, takkan tak boleh istiqamah hari ni sembahyang malam. Kalau kita training 60 tahun,
Takkan sampai 60 tahun ni kita tak boleh bangun malam. Walaupun Allah memberikan kita bermacam-macam peluang. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Sejadah, setiap minggu Tuhan ingatkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam hadis qudsi disebut, saat 2/3 malam itu pintu langit terbuka, lalu Allah berfirman, siapa yang ada hajat, mintalah. Allah kata, aku kabulkan hajatnya. Siapa yang ada dosa, mintalah ampun. Lalu Allah kata apa? Aku ampunkan dosanya. Tapi saat 2/3 malam, di mana kita? 2/3 malam itu saya di mana? Lalu Allah mengatakan di dalam surah As-Sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Mereka yang boleh bangun daripada tempat tidurnya. Kita nak cakap kita ahli syurga, kita nak cakap kita husnul khatimah, kita nak cakap kita orang saleh, kita ingin bangun daripada katil kita, kita ingin bangun daripada tilam kita, seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Kita tak mampu. Allah tak minta banyak dengan kita. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Kita boleh bingkas bangun daripada tempat pembaringan kita. Dan apa yang kita lakukan, kata Allah, Allah tak minta banyak. Yad'una rabbahum. Kau mintalah dengan aku waktu tu. Kau merayulah pada aku pada waktu itu. Kau munajatlah kepada aku pada saat itu. Allah tak minta kita tuan-tuan banyak pun. Dia tak minta banyak untuk kita. Peluang yang disediakan oleh Allah untuk kita. Bangunlah 3-4 pagi. Kita dah tua tuan-tuan, kita bukan muda lagi. Kita dah terlalu tua. Tetapi kita gagal untuk kita bangun pada 2/3 malam seperti perintah daripada Tuhan. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dalam keadaan kita takut kepada Allah dan tamak dengan rahmat Allah. Dan janji Allah, pada ketika 2/3 malam, siapa yang ada dosa mengaku dia salah. Allah tak minta banyak pun. Boleh tak kau mengaku kau salah? Ya Allah, aku dah umur 60 tahun. Aku tahu aku silap. Aku dah buang umur aku. Yang aku tak boleh ambil balik umur tu. Aku buang umur aku 60 tahun semua untuk urusan hidup ni yang akan aku tinggalkan. Dan aku tak boleh patah balik. Aku tak boleh ambil balik. Hari ini kau berikan aku kesempatan yang aku tidak tahu bilakah titik terakhir perjalanan hidup aku. Yang paling menakutkan kita, zaman mutakhirin ini, kematian datang dalam keadaan yang mengejut. Mati tidak menunggu alasan tua. Mati tidak menunggu alasan sakit. Kalau zaman dulu kita dengar orang meninggal dunia sebab dia dah tua. Kalau dulu kita dengar orang meninggal dunia sebab sakit. Hari ini kematian dan berita kematian itu bertalu-talu masuk dalam WhatsApp kita. Di media massa, berita kematian seolah tidak pernah berhenti pada saat ini dan zaman ini. Sebab itu muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, belajar untuk kita perbaiki ibadat. Apa yang kurang dalam hidup kita, kita perbaiki.
Apa yang kurang dalam hidup aku ni? Aku nak balik jumpa Tuhan ni. Inilah kesempatan yang aku ada. Kalau boleh, kumpulkanlah kulhu, selawat, tahlil, baca Quran. Yang paling sedih tuan-tuan, kadang zaman mutakhir ini, anak menantu kita dah tak pandai baca Quran. Paling sedih. Anak menantu kita tak pandai baca Quran. Tuan-tuan, kalau anak menantu tak pandai baca Quran, besok kalau kita mati, boleh ke mereka hadiahkan bacaan Al-Quran untuk kita? Hari ini kita tak pernah gelisah pun. Abang ingat lagi tak baca Quran? Kakak ingat lagi tak macam mana nak baca Quran? Pernah tak kita tanya menantu kita yang balik dalam keadaan bawa kenderaan yang besar? Pernah tak kita tanya mereka, Abang boleh baca Quran tak? Kakak boleh baca Quran tak? Macam mana kalau kita mati? Tetapi persoalan itu kita tidak pernah tanya dengan keturunan dan keluarga kita. Cukup mereka berikan sebulan 100, sebulan 200, kita telah bahagia. Walha 200 ringgit itu kita akan tinggalkan. Jangan tak tanya tuan-tuan, tanya. Kakak, abang, Nabi cakap macam ni. Besok kalau semua anak Adam ni kalau mati, amalan yang berterusan 3 je. 1 sedekah jariah. Ibu bukan orang kaya. Cakap dengan anak kita. Ayah bukan orang kaya. Ayah nak sedekah ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu. Ayah bukan orang kaya, kakak. Ayah bukan orang kaya, abang. Jadi peluang tu dekat ayah tak ada. Peluang tu kat ibu tak ada. Kedua, cakap dengan anak kita. Ilmun nafi' yantafi'u bihi. Ibu bukan orang alim. Ayah bukan orang alim. Jadi bahagian kedua pun ayah tak dapat. Bahagian kedua ni pun ibu tak dapat. Cuma ibu dan ayah harap ada yang peluang yang terakhir. Waladun salihun yad'ulah. Doa daripada anak yang saleh. Dan doa itu anak kita akan bagi kalau dia tak lupa kita. Tapi kalau dia lupa kita macam mana? Kalau dia pun tak ingat kita macam mana? Dia nak baca apa untuk kita? Dia nak bagi apa untuk kita? Dia nak doakan apa untuk kita? Jangan menyesal. Jangan menyesal muslimin muslimat, kerana masa itu akan sampai. Hari ini mungkin kita tak rasa apa-apa. Tunggu saat kita berada di alam barzah, saat tubuh kita telah terbaring di liang lahat. Lalu pada ketika itu kita kata apa? Mana ya hadiah daripada anak aku? Hari-hari kita tanya malaikat rahmat. Malaikat, ada tak hadiah daripada anak saya? Anak saya ramai. Ada 7 orang. Saya anak 7. Menantu 7, 14 kan? Cucu 20. Kalau ramai-ramai itu lupakan saya macam mana tuan-tuan? Yang ramai-ramai itu tak ingat saya. Bila dia ingatkan saya besok? Bila ada hari raya.
Bila hari raya dia ingatlah. Raya pertama, dia orang pergi ziarah kubur kita. Itu pun bukan semua yang baca Yasin, bukan semua baca Kulhu, bukan semua angkat tangan doakan kita. Ada yang main-main tepi kubur kita. Ada yang berposting di tepi kubur kita. Ada yang buat konten di tepi kubur kita. Dan dia tak peduli pun yang ayahnya inginkan doa daripada mereka, ibunya inginkan doa daripada mereka. Selepas hari itu mereka akan lupakan kita. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, yang ketiga, insya-Allah sekejap lagi saya berhenti tuan-tuan. Saya dah seminggu tak balik rumah ni sebenarnya, daripada Seremban ke masjid tuan-tuan. Malam ni saya nak singgah rumah sekejap, rehat dulu sekejap. Besok nak teruskan lagi perjalanan ke Perak pula. Dan yang ketiga, saat seseorang itu mentauhidkan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Hatinya sentiasa bergantung kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang mentauhidkan Allah, dia percaya dan dia yakin tiada yang boleh memberi manfaat dan mudarat, hanya Tuhan dia. Kita dulu kalau baca tahlil, perasan tak kita selalu ulang zikir ni? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jad. Berhimpunlah satu dunia ni orang nak buat baik dengan kita, jika tak diizinkan oleh Tuhan. Jika tidak ada kehendak Allah, tak ada siapa pun boleh bantu kita dan buat baik dengan kita. Berhimpunlah seluruh makhluk ini untuk memudaratkan kita, jika tidak dibenarkan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak akan berlaku. Sebab itu orang yang bergantung kepada Tuhannya, hidup dia tenang. Hidup dia tenang. Muslimin muslimat, jangan ingat bila kita susah, orang paling dekat dengan kita nak tolong kita. Jangan. Masa kita senang ni okeylah, ada kawan-kawan, boleh ajak minum. Tunggu kita susah, orang yang paling hampir dengan kita akan lari daripada kita. Saya lalu lah tuan-tuan. Saya lalu dah. Almarhum orang tua saya meninggal 2011. Seminggu dia meninggal. Tanah madrasah kami di Kuala Lumpur baru tu asalnya diwakafkan oleh seorang hamba Allah. 2011 orang tua saya meninggal. Seminggu lepas tu orang yang mewakafkan itu bukan anaknya, bukan isteri dia, bukan menantu dia, dia sendiri datang jumpa saya, Ustaz, tanah ni dulu saya wakaf dengan ayah Ustaz, bukan dengan Ustaz. Hari ni saya nak jual tanah saya, duit Ustaz. Itu kadang-kadang akhir-akhir ini saya suka menangis tuan-tuan. Dia bagi saya 6 bulan. Tuan-tuan, tak ada siapa tanya saya. Tak ada siapa tanya saya. Tak ada siapa pun bertanya khabar. Macam mana Ustaz, kalau 6 bulan tu Ustaz tak boleh kumpul, Ustaz kena keluar daripada madrasah, bagaimana wakaf orang lain? Tuan-tuan, masa kita susah, masa kita tak ada daya,
tak ada siapa akan datang kepada kita. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Setiap malam, bermula daripada lepas isyak sampai subuh, saya akan sujud kepada Tuhan. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Saya mengadu dengan Tuhan saya. Ya Allah, aku tak ada siapa-siapa. Aku tak ada siapa-siapa, ya Allah. Aku hanya ada Engkau. Ya. Tuan-tuan, betul lah. Saat kita sujud kepada Allah dan kita bergantung harap kepada Tuhan kita, Allah datangkan kepada saya orang yang saya tak kenal pun, dan saya dapat bayar pada ketika itu hampir 400,000 pada tahun 2011. Dan Allah datangkan orang kepada saya pada ketika itu, tak banyak soal, kita tak pernah kenal, kita tak pernah jumpa. Itulah kebesaran Tuhan. Benarlah ayat yang kita baca, ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Apa yang berlaku dalam dunia ini semua dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Allah ajar kita, kalau kau nak lepas masalah, kau bertakwalah kepada Allah. Kalau kau nak selesaikan masalah hidup kau, rezeki kau, bertakwalah kepada Allah. Jika kau ingin cukup dalam semua urusan kau, maka bergantunglah kepada Tuhanmu. Dan ini yang Allah beri tahu kepada kita jalannya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit tidak boleh menjamin kita, tuan-tuan. Nama tidak boleh menjamin kita. Anak-anak belum tentu dapat menjamin keselesaan, kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi semua perkara ini, jika kita bawa kepada Tuhan, jika kita bawa kepada jalan agama, kita bawa kepada tempat yang betul, maka semua yang ada pada diri kita menjadi betul. Anak jadi betul, isteri jadi betul. Ini yang Allah sebutkan dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Balik kepada Tuhan, baru kau dapat anak yang betul, baru kau dapat isteri yang betul. Waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa hidup aku macam tak betul? Tengok ketakwaan kita, tengok tunduk kita, tengok kepatuhan kita kepada Tuhan. Aku ikut aturan Allah atau aku ikut aturan diri aku yang tak pernah berhenti? Mana dia? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Aku berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Ada ilmu banyak tahu, aku tak boleh buat apa pun. Aku tahu banyak, tapi aku tak boleh buat apa yang aku tahu. Aku tahu banyak. Aku tahu kalau baca Qul Huwallahu Ahad sekali, macam baca Quran 1/3. Aku tahu. Tapi sekali pun aku tak boleh baca. Kenapa ni? Aku tahu. Kenapa aku tak boleh buat ni? Betul lah kata Tuhan. Masalul lazina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, ini yang terakhir. Kesimpulan dalam kuliah saya ini, tuan-tuan, saya ringkaskan
ringkaskan, kita dah pukul 9. Ringkaskan, ciri insan yang bertauhid ada tanda dia. Kalau kita nak tengok tauhid kita betul, pegangan kita betul, maka zahir pada hati kita dan zahir pada tubuh badan kita. Dan dia ada tanda. Satu, hati kita tenang bila kita ingat Tuhan. Kita bawa diri kita ingat Allah, hati kita tenang. Kita bawa berzikir, tenang. Kita bawa baca Quran, tenang. Kita sebut nama Tuhan, tenang. Kita selawat, tenang. Kita tasbih, tenang. Ya Allah, tenangnya aku saat aku sebut nama Engkau. Kita bangun tengah malam, kita sebut nama Tuhan kita. Ya Allah, boleh tak kau tolong aku? Ya Allah, boleh tak kau pimpin aku? Ya Allah, boleh tak jadikan aku insan yang baik? Ya Allah, boleh tak maafkan salah aku? Ya Allah. Hati kita jadi tenang dengan Tuhan kita. Tenang dan terus tenang, tenang dan terus tenang bersama dengan Tuhan kita. Saat kita baca Al-Quran, innallaha ma'ana, aku bersama Tuhanku. Seolah-olah kita rasa aku tidak mahu berpisah dengan Tuhanku. Hari ini kita hilang Tuhan kita. Kita hilang Nabi kita. Kita hilang. Yang tidak hilang dalam hidup kita dunia ini. Kita rasa berduit, tapi kita tak pernah rasa yang memberi duit. Kita rasa kita hidup, kita tak pernah rasa yang memberi hidup. Kita lihat rumah kita, aku ada harta, tapi kita tidak pernah rasa siapa yang memberi aku harta segala-galanya. Kedua, maka takut melakukan dosa walaupun dosa itu kecil. Kerana apa? Kita belajar tauhid. Allah bersifat sama, Allah bersifat basar, Allah bersifat dengan ilmu, Allah tahu apa aku buat. Hatta jika aku nak riak, aku nak sum'ah, aku nak ujub, aku nak sombong, Allah tu maha mengetahui. Dan tahu Allah, walaupun detik hati aku tetap tak boleh lepas daripada pengetahuan Tuhan. Ketiga, apa kata ulama? Maka orang yang bertauhid, dia akan bergantung kepada Allah dalam setiap urusan. Dia tak pernah kisah dengan makhluk di sekeliling dia. Dia tak pernah cari nama. Dia tak pernah kisah tentang pandangan orang yang dia takut jika Allah tak pandang aku. Dia tak pernah pun kisah apa kata orang yang dia kisahkan Allah redha tak apa yang aku buat selama ini. Yang keempat, saat ia menjadi insan yang bertauhid, maka ia mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya Allah, aku percaya hidup ni singkat, tapi perjalanan akhirat sebenarnya panjang dan tidak akan berakhir. Hidup dalam dunia ini adalah hidup yang terlalu singkat, hidup yang bertempoh, tetapi hidup di akhirat, hidup yang tidak ada bertempoh, khalidina fiha abada. Yang kelima, ia belajar untuk redha dengan ketentuan Tuhan. Kerana saya belajar dan semua orang belajar, rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala ketika itu. Lalu kita berkata, Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Allah, apa yang telah Engkau ciptakan, apa yang Engkau telah takdirkan atas aku, sebenarnya tak ada pun satu perkara yang sia-sia, tak ada pun tak elok. Yang keenam, saat ia mentauhidkan Allah, dia jadi insan yang bertauhid. Ketika itu dia jaga hubungan sesama manusia. Dia jaga hubungan. Siapa manusia yang ada keliling kita? Mak kita, ayah kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, orang dalam satu kampung kita. Dia jaga. Kenapa? Saat kita tak selesai masalah hablum minan nas, hablum minallah kita hancur.
Tuan-tuan, kita boleh semayang, kita boleh puasa Senin Khamis, kita boleh puasa Zulhijjah, kita boleh puasa Muharram. Kalau kita tak boleh berhenti mengumpat, semua yang kita buat ni habis dah. Kalau kita tak boleh berhenti musuh dengan orang, semua yang kita buat ni habis dah. Kalau kita tak boleh berhenti benci orang, zalim orang, maki orang, hina orang, apa yang kita buat ni habis dah. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buka hadis Muflis. Tuan-tuan, dalam hidup ni, kita pernah maki orang, kita pernah buat orang lain zalim. Lalu saya tanya, pernah tak kita minta maaf? Kalau tak pernah, Nabi kata apa? Kita akan bertemu dengan mereka di Al-Qantarah. Qantarah ni tempat apa? Penyelesaian antara manusia dan manusia, pengadilan antara manusia dan manusia. Kita pernah buka aib dia, kita pernah cerita salah dia, kita pernah maki dia, kita pernah makan yang bukan hak kita. Tuan-tuan, kita pernah ambil bukan hak kita. Kita pernah pakai, kita pernah makan. Antara yang berlaku di semua masjid, apa dia tuan-tuan? Daging korban. Maaf ya tuan-tuan, kita nak minta maaf dengan siapa? Kita dah ambil daging korban, kita dah ambil tulang, kita dah ambil semua benda, kita dah makan dengan anak cucu kita nak minta maaf dengan siapa? Karena Nabi kata, di antara orang yang muflis, wa akala ma hadha, kata Nabi. Mereka makan benda yang bukan hak mereka, yang bukan harta mereka. Kalau kita mati macam mana? Kita dah minta maaf belum? Boleh tak kita berdiri di depan ini dan kita kata apa? Wahai ahli qaryah, seluruh Ceras Bukit A, setiap tahun saya telah ambil daging korban, tulang korban, ekor lembu daripada korban yang bukan milik saya. Boleh tak halalkan? Dan jika mereka tidak menghalalkan, lalu di akhirat puasa kita, solat kita, umrah kita, haji kita akan diberikan kepada mereka, orang yang kita pernah zalimi. Dan jika amal soleh kita hilang dan tidak mencukupi, dosa mereka diberikan kepada kita. Lalu saya tanya, pernahkah rasa salah dalam hidup ni? Ada tak pernah langsung kita rasa salah? Yang kita ni betul aja lah, tak ada dosa. Kita ni betul je lah, tak pernah buat silap. Kita ni betul je lah, tak pernah buat salah. Kita belum masa kerja dulu, kita claim tak betul, kita claim tulis OT tak betul. Kat siapa kita nak minta halal tu? Patut pukul 8 masuk, balik pukul 5, pukul 2 dah ada rumah. Kita nak minta halal dengan siapa tu? Gaji kita tu. Kita tak pernah buat salah ke? Tak ada salah langsung ke? Ke kita tak nampak dan kita tak nak tengok kesalahan kita? Lalu kita lupakan kesalahan kita. Yang kita tengok, aku semayang, aku puasa, aku baca Quran, dan kita lupakan kesalahan kita yang membukit dan menggunung itu. Apa yang saya ingin katakan? Allah takkan melupakan kesalahan kita jika mana kita tidak kembali kepada Allah, lalu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku salah. Aku tak tahu macam mana aku nak tebus salah ni. Aku tak tahu, ya Allah, kesalahan aku dengan hablum minan nas ini. Aku tak tahu aku nak buat macam mana lagi, ya Arhamar Rahimin.
tolong bantu aku dan maafkan kesalahan aku. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, takat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf, minta ampun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adanya kebaikan dan keberkatan. Jadi sebelum saya tutup program ini dan kuliah ini, tuan-tuan, apa yang saya ingin tinggalkan tuan-tuan, dua perkara. Satu, siapa yang sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat, sama ada 2 salam atau 1 salam. Bila 2 salam, 2 rakaat, betul bangun lagi 2 rakaat. Kalau 1 salam, 4 rakaat. Terus, tak ada tayar awal. Orang yang melaksanakan sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat, menyamai seperti mana ia melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Ini peluang kita. Sebab kita dah tua. Kalau tiap-tiap malam kita dapat amalan Lailatul Qadar 83 tahun, mana tahu kat minggu depan mati. Tak ada siapa tahu. Maka dapat seminggu ni jadilah 83 tahun. Kalau dapat 10 hari, dah ada 830 tahun. Jadilah. Sebab kita dah tak larat. Kedua, jika kita ingin mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan yang syahid, tiap-tiap kali nak semayang, sebelum daripada takbiratul ihram, baca doa ni. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Yang baca doa ini sebelum daripada takbiratul ihram, matinya dalam keadaan yang syahid. Macam mana tu? Mati baik, mati elok. Mudah-mudahan kita dapat mati yang elok. Macam mana mati elok tu? Mudah-mudahan tengah semayang mati, tengah baca Quran mati, tengah duduk dalam masjid mati, tengah baca Quran mati. Kita nak mati macam tu. Biar kita mati dalam keadaan yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi setakat ini je tuan-tuan. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, malam ni saya datang ke masjid tuan-tuan, dan setiap masjid yang saya datang tuan-tuan, memang saya ada bawa sikitlah barang jualan. Antara barang yang kita bawa adalah minyak saraf. Minyak saraf ni tuan-tuan dibuat oleh isteri saya. Kerana dulu isteri saya mengalami masalah saraf kaki dan saraf tangan. Alhamdulillah sekarang dia telah sembuh seperti mana sedia kala. Jadi minyak ni kami kongsikan di setiap masjid. Setiap masjid dalam hampir setahun dah saya kongsikan minyak ni. Orang yang ada masalah lutut, susah nak berjalan, masalah tidur malam, masalah anxiety, dan masalah-masalah yang berkait dengan saraf, tuan-tuan bolehlah cuba minyak tu. Ada dengan anak saya dekat luar. Kalau orang yang ada masalah lutut, kaki, setiap nak tidur malam, sapu tuan-tuan di bawah pelipat sampai pangkal paha. Dan sekarang ni saya tengok banyak orang sakit paha ni yang susah untuk berdiri. Tuan-tuan kena sapu yang ada penyakit, apa nama penyakit tu, asiatica ke apa nama. Saya tak pandai nak sebut tuan-tuan. Saya tahu sakit punggung je. Yang tu yang saya pandai nak sebut. Sapu daripada kedua-dua pinggang, kiri dan kanan, dan sapu di papan punggung je. Papan punggung, kedua-dua papan punggung, terus dibawa ke tepi tau. Bawa ke tepi paha. Sapu tu setiap malam dan setiap pagi.
Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah mudah-mudahan baik. Sebab antara orang yang guna minyak ni tuan-tuan, ada yang mengatakan suami dia stroke dalam 2 tahun, alhamdulillah suami dia dapat bangun semula, dapat uruskan dapat makan sendiri, dapat berjalan dengan sendiri. Saya pun tak tahulah. Dan itu yang kita dapat daripada orang yang guna minyak ni. Dan ada yang maklum balas dengan kami yang terbaru, yang mana dia mengidap fibroid tuan-tuan. Fibroid dia besar dan dia takut nak operation, dan dia amalkan minyak ni, dan dia bagi tahu kami, "Ustaz, terima kasih kerana fibroid saya dah mengecut," dia kata. Dan saya pun tak tahu benda tu boleh berlaku kepada fibroid, dan saya tak mengatakan minyak itu khusus untuk fibroid. Tetapi sebenarnya usaha kita sebenarnya, usaha dan ikhtiar itu adalah hak hamba, dan yang memberi bekas itu adalah Allah, dan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah tuan-tuan pengalaman kami dan feedback daripada orang yang guna. Ada satu makcik yang tangan dia tak boleh bergerak akibat mungkin stroke kot. Dan balik anak dia sapukan pada tangan mak dia daripada atas sini, daripada leher sampai hujung tangan. Saya nak katakan keajaiban Allah. Benda itu bagi saya takjub. Bukan minyak tu tuan-tuan. Keajaiban Allah. Selepas beberapa minit, tangan mak dia gerak. Dan mak dia sukanya tuan-tuan, sampai dia cakap dengan anak dia, "Kakak, mak dah boleh gerakkan tangan." Pada saya tuan-tuan, saya gembirakan hati seorang ibu, pada saya dah cukup mengembirakan saya lah. Dan minyak tu sebuah tuan-tuan, dia akan serap selama 10 minit. Bila tuan-tuan sapu, dia tak berlengas, dia akan serap selama 10 minit, tuan-tuan akan rasa minyak tu akan hilang sendiri. Minyak tu akan hilang daripada kulit kita. Dan baunya tuan-tuan, bau minyak tersebut dia tak sama macam bau minyak angin. Kalau saya nak cerita akan ambil masa panjang. Tuan-tuan pergi kat luar, nanti nak balik ada tester dia kat depan anak saya tu. Nanti tuan-tuan, kalau saya kelentong lah, betul ke tak bau minyak angin Ustaz? Mana boleh minyak angin tak bau minyak angin? Jadi tuan-tuan tengok sendiri dan tuan-tuan testlah sendiri. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, keuntungan daripada penjualan minyak ni, kita akan salurkan kepada 3 madrasah kita. 2 madrasah saya, yang pertama itu madrasah yang ditinggalkan oleh almarhum ayah saya, Ustaz Ghazali bin Hasbullah, yang di Kuala Lumpur baru. Sekarang masih beroperasi lagi. Alhamdulillah dah 44 tahun. Haji Isnin tahulah. Ke saya salah nama? Betul kan Haji Isnin kan? Saya kenal Haji Isnin masa kerja lagi dekat Bomba wilayah. Tu saya kata, tempat kawat selalu kawat kan. Jadi badan sihat lagi. Kan. Haji Isnin ni bekas pegawai Bomba wilayah dekat Dewan Bahasa dan Pustaka tu. Sebab saya mengajar Dewan Bahasa dan Pustaka 20 tahun lebih. 5 pengarah tukar. Saya minta berhenti, tak dapat. Alhamdulillah akhirnya saya lari begitu saja. Jarang tuan-tuan, ustaz nak berhenti, pengarah tak bagi. Antara pengarah tempat yang saya jumpa pengarah untuk saya berhenti tak dapat, Dewan Bahasa dan Pustaka. 5 pengarah tuan-tuan tukar. Akhirnya saya lari. Jahatnya Ustaz Ahmad Rizal. Tuan-tuan ingat Ustaz Ahmad Rizal ni baik? Dia lari tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslim-muslimat. Yang kedua, madrasah yang saya buka sendiri di Batangkali. Dan yang ketiga, satu madrasah lagi kita baru buka lagi di Kuala Terengganu, yang sekarang dalam proses pembinaan, yang dah siap di madrasah itu dengan keluasan 4.1 ekar, satu masjid yang dah siap, yang kita siapkan dengan kos hampir 1.8 juta, 2 bangunan rumah dan 1 pejabat yang telah siap. Kini kita sedang untuk menyiapkan satu asrama yang keluasannya 24,000 kaki persegi, dan kita tak tahu berapa kosnya,
sebab kita tak ada target untuk jumlah tersebut. Ada duit kita buat, ada duit kita buat, ada duit kita buat. Jadi tidak ada kos yang tetap. Macam masjid pun kami tak ada kos tetap. Ada duit kami buat, ada duit kami buat. Alhamdulillah, selama 2 tahun kita dapat siapkan masjid itu seluas 22,000 kaki persegi. Itu harga yang dulu, tuan-tuan. Dan lagi satu, kalau sekarang tak dapat dengan harga tu, sebab apa? Allah tolong saya. Kontraktor yang buat bangunan itu, saya panggil kontraktor ahli syurga. Kerana dia tak minta upah, dia tak minta apa-apa pun. Sampaikan tuan-tuan, saya minta maaf dan saya rasa bersalah dengan dia. Kerana dia yang buat bangunan, dia yang cari dana, dia yang bersungguh-sungguh untuk bangunkan madrasah tersebut. Jadi sebab tu saya kata, Allah datangkan pertolongan demi pertolongan. Benar apa kata Allah? In tansurullaha yansurukum. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami. Kami mohon akan rahmat-Mu. Kami mohon akan keredaan-Mu. Kami mohon akan kasih sayang-Mu. Kami mohon akan belas ihsan-Mu, ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu yang lurus. Kurniakan atas kami keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam pekerjaan kami, keberkatan dalam rezeki kami. Angkat masalah kami, ya Allah. Selesaikan segala masalah dalam hidup kami. Selesaikanlah, ya Arhamar Rahimin, segala perkara yang menusingkan kami dan yang menggelisahkan kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami sakit, sihatkan kami, ya Allah. Jika mak kami sakit, sihatkan mak kami, ya Allah. Jika ayah kami sakit, sihatkan ayah kami, ya Allah. Jika isteri kami sakit, sihatkan isteri kami, ya Allah. Jika anak-anak kami sakit, sihatkan anak-anak kami, ya Allah. Jika cucu kami sakit, sihatkan cucu-cucu kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.